Bila Ramadan datang, syaitan ada. Janjinya Nabi dalam beberapa hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila datangnya Ramadan, diikatnya seluruh syaitan. Siapa yang tinggal? Manusia. Tapi kenapa masih ada yang bermaksiat? Kenapa masih lagi ada yang tidak mahu berpuasa? Kenapa masih ada lagi yang berzina? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kawan tu dah berzina. Bukan dekat dah, dia buat terus. Jangan kamu mencuri. Kawan tu mencuri waktu bulan puasa. Jangan kamu mengumpat. Bulan puasa paling seronok sekali mengumpat. Dengan haus-haus tak kisah. Dia telan lagi air liur yang dia mengumpat tu untuk dia sambung mengumpat. Siapa yang ajak dia untuk mengumpat? Adakah syaitan yang memberikan jalan? Tak. Pilihan dia sendiri. Illa manittaba'aka minal ghawin. Bila kita baca ayat ni, kita kena faham. Sebenarnya manusia sesat bukan sebab syaitan. Cuma manusia sendiri ikut apa perangai syaitan. Syaitan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia sesat. Padahal pada asalnya siapa yang tak nak ikut siapa? Syaitan sendiri pilih untuk tidak mahu sujud. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Syaitan dari kalangan jin, dia sendiri tolak permintaan Allah. Dia sendiri tolak suruhan Allah. Fasaqa, dia rosakkan. Maka siapa yang ikut jalan syaitan, biasanya dia akan salahkan Tuhan. Aku mana dapat hidayah lagi? Aku mana tahu? Tak ada orang aja. Sedangkan sebenarnya dia sudah tahu. Wajibnya solat, wajibnya membayar zakat, jangan mengumpat, jaga isteri dengan baik, isteri taatlah kepada suami. Anak hormati ibu ayah jangan dera anak. Semua depan belakang atas bawah kita telah diberikan jalan yang baik. Cuma siapa yang merosakkan jalan tersebut? Ghawin. Orang yang pilih untuk sesat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri ayat ni, wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Apa sekali alasan pun, semuanya itu dijanjikan padanya jahannam, api neraka, wal a'yad billah. Kerana itu berjaga-jaga dengan hasutan syaitan. Syaitan sentiasa mencari jalan. Kata Nabi SAW di dalam satu hadis, di atas muka bumi ni, di lautan itu ada adanya takhta syaitan, maknanya raja, dan dia sentiasa menghantarkan askarnya yang paling kuat untuk menghasut kita. Maka semua dugaan yang kita hadapi adalah askar yang paling kuat yang pernah dihantar kepada kita. Mudah-mudahan kita ini selamat daripada segala hasutan syaitan, daripada jalan yang disediakan kepada kita. Kita teruslah ikhlas beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keamanan dan keselamatan di dalam kehidupan kita di dunia, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Wallahu taala a'lam.